Salam sejahtera, Tuan. Terima kasih menonton video ini. Hari ini saya nak kongsi panduan untuk beginner mula saham di Malaysia dengan cara yang lebih jelas dan betul. Pertama, kena tahu konsep, beli saham sama dengan beli sebahagian syarikat, bukan beli cerita panas. Kedua, fahamkan asas market Malaysia, kita beli minimum satu LOT, bukan satu saham. Satu LOT sama dengan 100 saham. Jual pun dalam jumlah LOT. Itu struktur peraturan pasaran kita. Ketiga, sebelum masuk apa-apa saham, anda mesti boleh jawab 4 soalan. Kenapa beli? Harga mana sesuai beli? Apa jangkaan anda? Dan bila perlu nilai semula keputusan? Kalau tak boleh jawab, itu bukan labor, itu meneka. Contoh mudah, saham syarikat telekom kecil seperti Axiata Group Berhad. Jika harga dia 2.00 RM, minimum 1 LOT sama dengan 100 saham sama dengan 200 RM modal minimum. Ini contoh kedua untuk kefahaman. Saham bukan perjudian. Ia berasaskan logik, analisa bisnes dan aliran tunai. Anda tak wajib tahu semua industri untuk mula, cukup fokus yang anda betul-betul faham. Jangan sentuh syarikat yang anda sendiri pun tak boleh jelaskan. Setiap orang buat silap, yang penting bukan silap sampai akhir, rasionalkan keputusan bila exit atau tambah modal, ikut logik bukan emosi. Ini hanya maklumat umum untuk tujuan pembelajaran. Saham dan intraday trading ialah instrumen berisiko tinggi, tiada jaminan untung. Pastikan broker dan platform yang anda guna berlesen dan berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia.